Tak banyak view lagi. Tak, aku nak cari game hantu yang seram ah. Oh ni Ni game yang viral tu. Viral. Ada member aku tunjuk ke aku duk. More, more. Salah sipel pemulasaraan jenazah. Best eh? Nightmare mood siap. Ya, kita main nightmare mood lah. Dia bukan adik-adik nak main mood biasa kan. Classic mood. Ya. Main seorang dulu. Main seorang dulu. Memang 4 orang ke? Tak boleh seorang ke? Shit, boleh? Oh, ada. Classic mode. Classic mode je lah. Oh, ada night mode. Main seorang je lah. Main seorang je. Jom. Try. Buat seorang pun sampai 20 second siap nak masuk. Sabar. Oh, tak ada suara. Kenapa tak ada suara duk game ni? Off. Oh, patutlah. Ah. Kena faham, hantu tu pun nak make up. Oh, betul tak? Hello, we are sending the stretcher up now. Please stand by. Babi aku dah lah pergi ambil nightmare mode. Aku start hati ni. Ni ke apa sih? Toksi yang mana? Tempat apa babi? Otopsi yang mana dok? Oh ya, yeah. Betul lah. Aku tak tahu ni. Sabar lah, baru nak start weh. Attention. Weh, tap live dulu dok. Okay. Tap like dulu dok.
Tak lain dulu duk. Awal-awal ni pun dah start ada hantu Kita kena detail lah. Dia tega-tega main tetap. Boleh tak ikut dia punya task tu, Fatih? Kau jangan pandai-pandai je, Fatih. Dia punya buka pintu tu pun dah boleh buat jump scare tau. Morgue room yang mana? Oh, tempat simpan mayat? Ya. Aku ada buka pintu ni tadi. Oh ya, aku betul lah. Ni kan, morgue room yang ni kan. Pas! Kompresi nombor 5. Attention. Wah, apalah dosa aku. Kena kacau je ni. Baru mayat first, wey. Return to lobby and call nurse. Okay. Tolong! Tolong! Nurse, tolong! Apa yang sampai bergegar weh? Toyol je weh. Lagu. Tak kena copyright buka lagu ni. Ada copyright apa TikTok? TikTok ada copyright apa? Aku tahu YouTube je. Tak apa yang serabut sangat. Pintu ni pon woi. Tak. Sudah lah. Tuan. Makin seram pula aku rasa. Belum. Baru satu mayat dah yang shift. Okay, jenazah. Attention. Apa babi? Hantu apa weh sampai bergegar setempat weh? Pocong ke? Gula-gula. Tak, kalau patrolling nak kena buat apa? Aku nak jumpa je. Memang betul-betul nightmare weh. Nak pegang je. Aku rasa kenal mayat siapa tu. Jangan nak sentuh aku Tolong lah. Kita nak buat kerja kita je. Dia main lampu pula. Nak mana ni? Auto spy.
Dia main lampu. Okay. Nampak benda ni kat sini. Attention. Attention. Ada lagi. Penat lah macam ni kalau asyik jump scare. Data tu komputer, okay. Weh, satu-satu nak kena tekan E. Gila susah. Bunyi apa ni? Bunyi in-game korang dengar kan? Traffic accident. Tahun Agus Prasetyo. Sorry tu, aku tak nampak dia punya ni tu. Alah, member nak ambil pintu je. Aku babi nak keluar. Pintu mana tu dia main? Bang. Laju. Bang! Lari! Technician. Mana ada technician malam-malam macam ni dok? Technician dah balik dok. Aku pula kena OT. Aduh. Ni sebab nak raya tau. Ni sebab nak raya tau. Aku nak duit OT. Kalau tak, aku tak kerja dok macam ni. Kena call ni surat. Technician KJ sama malam. Masa burger. itu side job. Job tu. Habis perkenaan tu. Tak masuk peti lagi. Dah masuk ah? Oh yeah. Macam mana nak keluar weh? Benda tu ada kat depan tu. Dah keluar lah. Mana ada benda? Serius lah ni. Babi 21 beban. Dia gelak pula. Jangan gelak doh, sorry doh, aku takut doh. That room and wait until they leave. Mana doh? Tolong! Macam tu! Tak mau peluk, berbulu. Beruang yang sesat tak mau. Berbulu-bulu macam ni. Woi babi!
Ya, aku dekat dengan tangan dia je pun. Dah. Tak relax lah, man. Ada Paddy. Paddy apa benda pula? Tak serius tu Nightmare mode ni. Lari dulu, masuk dulu. Apa-apa pun tunggu dalam bilik tu. Attention. Attention. Mana nak pick up phone ni? Pick up. Tidak! Mami! Silap doa aku pergi buka pintu tadi. Anjing ah. Dah nak kena bayar. Tak payah nak email mood tu. Tak mau tu, dah lah hijau. Klasik pun. Ben! Aduh, aku nak ajak member tu. Takut dah. Dia cuma nak peluk je lah. Tengah ada senior lagi kat situ. Serius lah senior. Tak habis lah aku tak keluar. Aku nak tengok mok senior tu je. Baik awak saya nak main juga. Main sekali lah. Jom. Tengok replay. Ya, harap-harap ada lah replay yang ni. Landscape. Tak, aku tak ada masuk YouTube lah. Sorry dok. Boleh skip loading Faham tu. Ini aku rasa kena slow sikit lah. Acute respiratory distress. Kami pun mati stres ni. Bangsa Al-Zahra 22 dah mati. Okay. Mana? Realize. Okay. Okay, let's go. Mandi. Kenapa aku panjat tu? Kalau bunyi sop tu pun macam bunyi orang tengah berisik tau, aku dengar.
Shroud mana? Shroud kat mana siap? Shroud tu benda apa? Oh ni. Okay. Place the Shroud. Okay. Oh, Shroud tu kain kapan eh? Shroud the body. Mood pocong siap. Mood pocong siap. Take the stretcher. Bila bunyi stretcher pun aku dah terkejut tau. Mood pocong babi ni lagi seram. Go to lobby and make a call. The body is ready. Okay, settle. Satu jenazah dah settle. Hello, we are sending stretcher up now. Ada lagi. Banyaknya orang mati hari ni. Ya, akulah yang bedah, akulah yang mandikan, akulah yang bungkus. Betul lah, Mogiro mana? Mogiro mana? Oh, ni ke Moguro? Masukkan benda dalam freezer. Apa dia yang kena masuk dalam freezer? Oh ya, juga ikut tu kan. Ada orang nak dia letak kan. Okay, kita call nurse. Okay, korang mana baru masuk tu. Kita tag screen tu korang. Yang mana belum follow dulu eh. Yang mana belum follow dulu. Kita kena reach 100 1,308 follower. Sekarang dah satu follower lagi korang. Satu follow lagi. Follow korang. Follow. Satu follower lagi kita nak capai target. Weh, dah capai. Ada orang follow ke? Dah capai. Ya Allah, aku buka ni. Set. Kalau ada mana belum follow, thank you duk korang. Oi, nak ambil jenazah tadi Iramaya. 3 bullet. Okay. Korang
I want this back home. Let my family have it. Dah kenapa aku panjat kat atas dia weh. Sabar je sabar je. Aku punya apa orang kata? Quality life okay Ada problem tak? Ada problem tak? Keburuk geng, keburuk. Aku tak boleh nak high quality sangat sebab aku punya connection boleh kata unstable. So aku tak boleh setting tinggi sangat. Sampai 180 tak boleh tu. Ini unstable. Kadang naik, dia kadang turun. Kalau disconnect, the body is ready. Okay. Ya, yang klasik punya ni dia tak tu lah. Dia macam tak berhenti, dia tak ada hantu sangat. Weh, kalau main yang nightmare mood punya, aku bergerak aja ada hantu. Aku jalan sikit je ada hantu. Setiap mayat tu ada hantu tau. Tak serius lah nightmare mood. Tak boleh tu. Tapi boleh tak? Bagi aku berjerit tu nanti. Memang aku full menjerit tu sumpah. Autopsi. Masuk. Tutup. Oh, tak boleh tutup. Tak, satu-satu kena buat siap. Satu-satu benda aku kena buat. Satu-satu benda aku kena tekan E. Dah lah, hold. Bukan tekan je tau. Oh, ya. Trauma. Dah, aku baru cakap yang ni tak banyak hantu tu. Tak lah, yang ni lebih pada jump scare je lah. Nightmare tu dia memang kejar terus weh. Nightmare tak relax tu. Nightmare dia memang, hantu tu memang terus kejar weh. Yang ni jump scare saja okey lah. Yang ni aku boleh main lagi lah. Okay, fine. Korang macam mana? Replay ni macam mana korang? Aku nak post part yang jump scare ke, part yang best ke, ataupun aku nak post full. What the fuck? Aku ingatkan live okay ke? Kalau nak tengok recording macam ni. Kalau nak tengok replay boleh tengok kat YouTube lah. Nanti aku post kat YouTube. Tak ramai tu. Aku tak tahulah orang tidur awal ke apa semua. Kau ada lagi asyik. Rekam dah keluar dah. Ya, kita main. Tap live soon. Tap live. Tap screen. Suara okey kan? Suara semua okey kan? Tak, tadi aku dah tengah main dah tau. Boleh terkeluar pula. Okay geng. Okay guys. Walaupun seorang je, viewer aku tak apa, aku sebut guys juga. Macam biasa kan. So hari ni kita akan urus jenazah guys. Kita akan buat kerja kita lah. Disebabkan raya dah dekat, kita perlukan part time. So aku budak part time urus jenazah ke. Baik tak baik? Dalam banyak-banyak part time dalam dunia ni, kau boleh jual burger, kau boleh jual roti, kau boleh jual Milo, kau boleh jual apa lagi? Jual lah apa pun. Roti telur. Aku pilih
Nak urus jenazah tau. Baik tak baik? Tapi tak apa. Yang penting gaji masuk. Okay. Jom sambung. Kita start baru. Ni klasik mode tau. Tadi aku main Nightmare mode. Jerit tak ingat dunia tau. Email. Tak ada. Siapa nak aku main Nightmare mode, kasih like sampai 10k hari ni. 10k aku main Nightmare mode, sumpah. Mana? Mogok sana. Dah. Woi, serabutnya aku jalan. 10k like aku main Nightmare mode balik. Korang tag lah screen sampai jari korang kebas. Baru aku main Nightmare mode. Kalau tak aku main mode biasa ni mode klasik ni je. Dia level aku dah tak sanggup dah nak main. Tu level okey lagi aku mesti minta 10k Tahu dok. Manalah viewer ni. Macam aku pun satu. Nak call nurse sampai aku pergi block dengan katil ni. Sun, kalau ada apa, boleh sebut nama Western. Kalau ada problem komen tau. Kalau problem bagi tahu tau. Jangan macam semalam tau. Aku cakap punya lama. Tengok replay tak ada suara. Dia sakit tu. Sakit tu. Tak ada siapa yang tahu. Boleh je. Sakit tu hanya Allah yang tahu. Macam mana rasa sakit. Aku marah. Kena. Aku marah tau. Okay. Jom. Nak game lain isu lagi Dah kenapa move modi kat sini weh? Lain isu ke? Aduh, takkanlah lain isu lagi, tolonglah. Tolonglah, please lah. Like bagi tahu dok, Kerja. Gimana guys? Tolonglah, jangan disconnect lagi dah. Bisa kat sini. Aduh, aku dapat rasa tau tanda-tanda dia punya nanti disconnect. Aku dapat rasa dah sekarang. Lag ke? Dah tiba-tiba start autopsy pula. Dah apa jadi pula ni? Tak serius tu main game. Okey lah sekarang. Tak serius tu main game online sekarang. Buat live ni. Aduh. Aku tak tahu dah macam mana nak bagi dia ni. Nak bagi dia tak lag tu. Lag? Live lag?